Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat datang ke Teacher Hanun Education Channel. Terima kasih kepada penonton yang sudi menonton channel ini. Hari ini kita akan mempelajari bagaimana untuk transfer gambar daripada software Proteus kepada software Aspire untuk digunakan pada mesin engraving pada video yang seterusnya. Jadi kita mulakan pada part yang pertama dahulu untuk kita transfer gambar Proteus kepada software Aspire. Okey, jom. Baiklah, pertama sekali anda perlu siapkan anda punya PCB. Pastikan track size anda ialah bersamaan dengan T30. Sekurang-kurangnya T30 size track. Kemudian untuk padding anda ialah berukuran C80-30. Okey, yang belah luar ialah 80. Pastikan 80. Di sebelah dalam lubang ialah 30. Okey, kemudian pastikan kotak anda ialah bersaiz 50mm kali 50mm. Pastikan bahagian ini ialah 50 kali 50mm. Okey, kemudian jika anda mahukan tukar dalam bentuk matrik, anda hanya perlu tekan pada toggle matrik. Okey, jadi saiz akan keluar pada bentuk matrik. Okey, kemudian kita akan select pada mark output area, iaitu anda tekan pada output, kemudian select pada mark output area, kemudian kita akan pergi daripada awal hingga hujung, select, kemudian kita pastikan berwarna kelabu kita punya litar dan kita perlu keluarkan litar kita kepada bentuk bitmap. Jadi kita perlu tekan output, tekan export graphic dan kita perlu tekan export bitmap. Okay, pastikan anda select pada bottom copper. Okay, kemudian ada board edge. Ada dua sahaja, board edge dan bottom copper. Resolution untuk bitmap ialah 600 dpi. Kemudian pastikan color mono. Kemudian ini ialah horizontal dan yang terakhir sekali ialah kita perlu litar kita dalam keadaan mirror sebab kita punya litar adalah bottom copper. Kemudian kita perlu cari tempat untuk kita nak letakkan kita punya litar. Okay, jadi saya letak satu folder di desktop. Okay, so kita pastikan kita save di dalam folder ini. Tekan save. Okay, dan kita letakkan nama bitmap kita. Map bermasa. Okay, kemudian kita tekan save dan tekan OK. Kemudian kita minimizekan Proteus. Kemudian kita pergi kepada kita punya Aspire. Okay, di bahagian Aspire ini ialah sangat penting di mana Aspire ni yang akan menentukan anda punya PCB tersebut boleh digunakan ke dalam mesin CNC. Okay, ini adalah sangat penting. Jadi anda perlu tekan create new. Kemudian kita pilih single sided di bahagian kiri sekali. Kemudian pastikan board kita dalam
bentuk ataupun ukuran yang betul. Okey, kalau anda lihat di bahagian ini adalah dalam bentuk inci. Jadi anda boleh tukar kepada mm, tekan saja di bahagian mm. Kemudian papan kita ialah merujuk kepada saiz proteus yang kita telah setting tadi, iaitu 50 mm kali dengan 50 mm. Okey, ketebalan ialah lebih kurang lebih kurang 1 mm bersamaan dengan 0.1 cm. Okey, jadi kita tekan OK. Kemudian kita akan tekan bahagian ini. Okey, di bahagian kiri ni ialah import bitmap. Okey. Tujuan kita nak import bitmap di dalam Aspire ialah bertujuan untuk kita nak trace kita punya litar. Okey, jadi kita akan tengok bagaimana kita nak trace litar kita. Jadi kita pilih litar CNC yang kita telah save daripada Proteus, iaitu kita exportkan dalam bentuk bitmap. Okay, kita open. Kemudian kita punya bitmap akan sama saiz, okay, dengan papan yang kita telah setting daripada awal tadi 50 kali 50. Okay, kemudian ini adalah bitmap yang kita telah import ke dalam kita punya software Aspire. Okay, kemudian kita tekan pada transform. Okay, kemudian kita pilih black pada sebelah kiri. Dan kita akan adjust kepada 90. Okey. Kemudian yang bawah ni kita biarkan sahaja. Kemudian kita tekan preview. Kita tekan apply. Kita tekan close. Okey. Jadi kemudian di bahagian paparan terdapat dua perkara di mana terdapat satu bahagian yang telah di-trace. Okey. Kemudian ada lagi satu bahagian di mana litar yang asal. Okay, jadi saya cuba tunjukkan. Okey. Fungsi trace tu ialah untuk software ini untuk mengesan keliling litar yang kita telah buat. Jadi kita perlu delete litar yang asal tersebut. Ini yang asal, jadi kita perlu delete. Ini adalah hasil daripada software Aspire telah lakukan, iaitu dia trace keliling litar kita. Yang di sebelah kanan ni adalah litar asal. Kemudian yang sebelah kiri ni adalah litar yang telah di-trace oleh software Aspire ini. Kemudian kita delete yang bahagian belah kanan ni kita tak nak. Kita delete. Select bahagian yang belah kanan. Kemudian kita tekan delete. Kemudian kita centerkan semula, iaitu tekan pada align selected object dan kita tekan center. So dia akan center semula. Okay. Bila dah center macam ni, kita perlu tekan Ctrl plus A untuk kita nak select semua objek yang ada dekat dalam ni ataupun dipanggil vektor. Okay, kemudian kita tekan tool path. Okay, kita tekan pin kat sini supaya dia kekal abadi di sebelah kanan ini. Kemudian kita tekan set. Kita tekan ketebalan untuk kita punya papan tersebut. Okay, kemudian kita tekan, pastikan kita punya yang bahagian bawah ni adalah di bahagian bucu sebelah kiri, iaitu mata drill akan standby di bahagian bucu kiri dan yang lain ni kita tidak perlu adjust. Okay, hanya di bahagian ini sahaja. Okay, dan jadi kita tekan OK.
Kemudian kita akan pergi ke bahagian Profile Toolpath. Okey, untuk tekan bahagian Profile Toolpath, pelajar perlu tekan, select dulu kita punya lita sampai berwarna purple. Kalau kita tak select, di bahagian Profile Toolpath nanti tak boleh teruskan kepada model 3D. Jadi pastikan lita anda telah select berwarna purple, kemudian select pada Profile Toolpath, kemudian kita kena pastikan kita cek satu-satu. Okay, di bahagian atas ni iaitu 0.0. Kemudian kita punya kedalaman adalah cut pada kedalaman papan tersebut ialah 0. Kemudian ini adalah mata drill kita. Kita nak CNC jenis apa. Jadi kita pilih pada bahagian engraving. Engraving. Okay, kita double click. Kemudian kita select pada sini. Okay. Di dalam ini terdapat banyak option. Jadi kita ikut pada kita punya mesin dan mata drill. Kita nak drill berapa kedalaman pada papan tersebut. Kemudian berapa saiz mata drill tersebut. Jadi yang kita telah setting pada mesin tersebut ialah diameter bersamaan dengan 3 mm. Kemudian mata drill bersaiz 22.5. Kemudian pada flat diameter ialah 0. Kemudian untuk kedalaman 0.0. Kemudian untuk step over ialah 0.1. Untuk clearance ialah 0.2. Spindle speed ialah 10,000. Kemudian feed rate ialah 100. Dan yang terakhir sekali ialah plunge rate ialah 8. Kemudian kita tekan apply. Kita tekan OK. Kemudian pastikan mesin vector ialah pada outside. Kemudian kita cuba tekan. Okay. Kita cuba tekan calculate. Okay, dan kita boleh preview kita punya papan sama ada mesin tersebut boleh drill ataupun tidak. Okay, jadi setelah preview inilah hasil lita yang sepatutnya telah di-drill pada mesin tersebut. Okay. Sebelum tu kita perlu save dulu. Okay. Format ni akan dimasukkan ke dalam software Candle untuk di-drill pada mesin tersebut. Okay. Ataupun istilahnya adalah engraving. Kita close. Kemudian kita perlu save. Sebelum save tu kita perlu select dulu profile. Select profile. Kemudian kita save. Pastikan kita dalam bentuk mm. Jadi kita pilih mm ialah pada March
2/3 arch. Okay, so kita cari huruf M. Okay, 2/3 arch dalam kurungan mm. Okay, pastikan yang ni kita telah select march 2/3 arch dalam kurungan mm. Okay, jadi kita kena save. Okay, pastikan anda save dalam folder yang anda telah kumpulkan di mana-mana, iaitu di desktop ataupun folder baru yang anda mahu save. Kemudian kita typekan nama dia. Jadi kita tekan save. Jadi ini adalah sangat penting untuk kita nak gunakan dalam software Candle. Jadi kita akan tengok seterusnya macam mana kita nak gunakan software Candle dan juga kita punya software Candle beroperasi dengan mesin kita. Okay. Sekian video kita pada kali ini. Terima kasih kepada penonton yang sudi menonton channel ini. Jangan lupa untuk like, subscribe dan share channel saya. Okay, goodbye.